Rumah teres 2 tingkat yang gated and guarded. Dekat sini rumah teres dia berkonsepkan Bali yang paling cantik. Dan yang paling best lagi nak bagi tahu, rumah dia menghadap dengan tasik. Boleh parking 4 biji kereta depan rumah je. Keluasan tanah 22 kali 65. Rumah teres yang besar ni ada 4 bilik, 4 tandas. Jom SK bawa korang tengok rumah ni. Dekat tingkat bawah ni ada 1 bilik betul-betul dekat dengan ruang tamu. Korang tengoklah ni, luas kan dia punya bilik. Cantiknya. Siap ada tandas lagi. Dan tandas ni pula boleh tembus dekat sini pergi dekat ruang tamu. Dekat bawah tangga ni pun ada ruang lagi, bolehlah kita nak hias-hias. Korang tengok ni, ruang makan dia pun dah luas kan. Dekat dapur ni dah fully extended, dah jimat renovation cost korang. Jadi tak payah nak bazir duit nak tambah dapur. Dekat belakang dan tepi ni ada ruang lagi, bolehlah bercucuk tanam ataupun nak tambah kolam. Dekat bawah pun dah luas. Jom kita naik atas pula. Dekat tingkat atas ni ada ruang untuk family. Dan korang tak sabar kan nak tengok bilik yang ada dekat atas ni? Jom. Okey, yang ini SK nak tunjuk dekat korang master bedroom dia. Dah tentulah ada tandas dekat sini dan juga ruang nak letak pakaian. Harga rumah ni RM715,000. Bulanan RM3,000 saja. Korang tak perlu risau pasal down payment. Dekat sini zero down payment. Segala yuran guaman percuma. Kawasan perumahan ni dekat dengan kedai dan sekolah. Ada 80 unit je. Jadi korang tak payah nak tunggu lama-lama, tak payah nak fikir panjang. Cepat-cepat aja datang dekat kita punya showroom ni. Tengok rumah contoh ni. Lepas tu apa lagi? Cepat-cepatlah booking sebelum orang lain ambil dulu.